penyumbang individu. Bagaimana pada hari ini kerajaan cuba memperkenalkan CEO teaching. Tahu CEO teaching ni apa? Itulah baca lagi blog-blog yang tanpa apa. CEO teaching ni. Contoh hari ini CEO Proton, CEO Hazanah memberikan coaching teaching pada universiti kepada mahasiswa. Bagaimana pada hari ini teori orang yang datang yang pendapatan 1 juta 2 juta dapat diimplementasikan oleh universiti untuk menjadi pendapatan. Sepatutnya kita kena tengok balik blueprint kerajaan ni supaya apa kita juga hadam, kita faham bagaimana pada hari ini kerajaan bukannya lepas macam itu. Kerana apa? Kerajaan pun ada tadi yang mereka pautkan supaya mereka tahu universiti awam ini pun tak sasar. Sebagai contoh analogi yang cukup mudah. Hari ini saya seorang bapa, saya ada anak, saya bagi RM10. Besok saya kurangkan RM5. Takkanlah pada hari ini saya mengurangkan jumlah RM5 tu. Anak saya nak kata saya ni kejam, tak jaga kebajikan dia. Mungkin dia dah cukup dewasa, dah sekolah menengah, mungkin dia dah boleh mengatur perbelanjaan harian dia. Jadi kenapa kita perlu untuk kita boleh menegur dia belanja secara berhemat, belanja betul-betul dan sebagainya. Itu yang sepatutnya mereka perlu faham. Seterusnya adalah mengenai hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ramai yang baca mengenai perbelanjaan berhikmah sehingga ditegur oleh Ketua Audit Negara. Jadi inilah perkara yang mana sepatutnya kita pun ambil peduli. Maknanya pada hari ini kesilapan Pusat Kewangan Universiti berlaku, pemotongan bajet ini pun berlaku. Jadi sebagai mahasiswa pun kalau kita ingin bersifat neutral, kita tegur universiti. Maknanya kata supaya bajet yang ada itu mesti digunakan dengan baik untuk kemaslahatan mahasiswa. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Bukannya kita salahkan sana, salahkan sini. Salahkan tak apa. Janji berikan idea, cadangan bagaimana ingin membantu universiti menjadi pendapatan. Jangan cari salah orang, takut nanti tersilap kaya sendiri, habis terbukit. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir salam bersama saya ingin mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk kita bersandarkan dengan fakta. Bukan persepsi, kerana akhirnya persepsi itu yang akan memakan diri. Sekian.